Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ni video keberapa ya? Kedua, vlog kedua kita. Sekarang tak ada Adam, tak tahu Adam sebab apa? Dia balik dengan parent. Dia balik dengan parent. So kita nak pergi mana? Kita pergi ke Setia Alam kan? Betul kan? Setia City Mall. So kita kena buat apa? Sebab Ilman dia nak main game apa man? Game gedang gedung. Game gedang gedung. Game gedang gedung ni game apa? So kita stay tune, kita tunggu video ni apa akan jadi. So jom kita bagi montage dulu apa kita nak pergi mana guys. Man, tutup kamera man. Man, apa tadi? Ilman nak main apa? Dung. Gedang gedung drum. Gedang gedung drum. Adakah Ilman akan jadi musician? So nanti kita lihat. Kita nak main apa ni Ilman? Yang dung tu man? Ha? Saya nak main benda ni. Oh inilah Ilman nak main sebenarnya kan. Ilman dah apa namanya? Top up man. Ilman dah top up, kita happy guys. So kita boleh main gendang gendung man. Gedang gedung. Hello guys. Disebabkan dung apa man? Dung tu ada orang tengah main. Dung tu ada orang tengah main. So kita akan acak-acak main game ni. Kita acak-acak main game Lanon guys. Kita tak ada duit. So kita acak-acak main. Betul tak man? Game Lanon. So kita acak-acak macam main je lah. Kita cek oi. Kapten Iman sedang berlayar di lautan China Selatan. Adakah Ilman akan Dinosaur. Skeleton. Aku penat. Penat jadi Lanon. Kita cari game RM4 dulu yang kita boleh main. So kita akan cari game RM4. Contoh game RM4 apa? Cek ya. Jom kita cari. Tadi kita dah acak-acak main jadi ni. Walaupun kita tak ada duit, so kita acak-acak je. So kita cari game yang RM4 guys. Jom. So kita dah jumpa dah game RM4 guys. Game apa man? Game kereta lumba. Ayo. Push. Aku pilih apa? Ben. Main judi pula guys. So banyak benda sangat ni. Kereta kau. Kereta kau pakai. Oh kereta apa saya pakai. Okay. Jadi aku apa? Aku Mario guys. So ada Ilman, Amy dan Akil. Okay guys Okay guys, saya akan bermain guys. Menang. Ilman nombor 1 dan ini nombor 2. Menang. Nampak tak guys? Habis duit macam tu je. RM2 macam tu je. Baik beli Robux. Okay, adik ni pula main. Janganlah rakam adik ni. Kita dah main dah game tadi. Ilman seronok main. Kita dah dapat nombor pertama tadi. Seronok. Ilman mesti happy dapat nombor pertama. So sekarang ni pula. So Ilman akan bayar. Okay, game pertama untuk Ilman. Okay, Ilman pilih watak apa guys? Crab guys. Ilman play crab.
Anak saya, Crab Pink Jibida. Ilman pilih apa ni? Ini apa ni maksud dia? Lagu dia. Oh, adakah Iman akan pilih lagu apa guys? Ni janggut Ilman guys, kalau korang nak tahu. Rabbit Hole. Crab and Rabbit Hole. Semua masih dapat semua. Okey. Okey guys. Okey, Ilman dengan slownya. Macam ni Ilman power sangat main game ni guys. Ha? Macam awet Ilman dah. Ha? Aku dah macam awet Ilman dah. Betul tak? Biasanya orang couple dia macam ni. Aku takut orang fikir kita orang gay. Kita layan. Keseruan lagi Ilman, okay? Haha. Aku tak tahu panjang mana game ni akan berlangsung. Saya rasa setahun. Tak pun 2 tahun. 3 tahun. Tak tahu. Sebab lama sangat ni. Ilman pun macam enjoy ni. Habis. Berapa menang Man? Berapa ni? Okay, skor berapa guys? Okay, clear semua. Nombor 1-5, 3-1-4-2. Hui. So, apa ni? Apa bahasa dia ni? Oh, nice. Okay dah nice. Man. Last game. QR yang saya bayang-bayangkan tadi, yang saya acak-acak main tadi. VR. VR. Nak main? Okay guys, kita tengok betapa hebatnya game VR ni. Sampai ke diorang pun masukkan dalam arcade juga. Okay, jom. Gerak macam ni, kau kena lari. Kaki kau kena lari. Ha kan? Tak, kau kena lari pergi sana. Tak payah. Bukan aku gila yang kena gerak. Lari pergi sana, lari. Apa benda tu? London, dia tembak London tadi guys. Ilman tembak London pula ni. Ilman tembak bukit tu guys. Ilman tembak abang ni. Okey. Ilman akan tembak saya. Saya sedih. Tahu tak, Ilman dah tembak hati saya tadi. Ha? Ilman dah tembak hati saya. Ragu-ragu. Hanya satu tangan guys. Dia bereaksi. Dia menunduk. Dia menoleh. Dia akan menembak lagi guys. Hidung Ilman senyap ke tu guys? Main game dah habis. Tahu. Best. Ha? Tapi mengarut. Ni boleh ni lah, buka ni dia ni. Tak lah, boleh lah. So dah habis dah ni? Boleh lah. Habis. Jom balik, habis. Macam tu je habis. Ha? Korang rakam aku apa tadi? Apa benda korang rakam tadi? So Ilman tak tahu guys, kita rakam apa guys. Kita je tahu guys Okay. So sorry. Kita ambil gambar dulu. Konten pun dah habis. Untuk kali terakhir pun kita orang dah release. So korang nak apa lagi? So jangan risau, Lidi Production akan sajikan banyak lagi benda. Jangan lupa like dan subscribe. Okay guys, relax. Okay, kita tak boleh malu guys. Kita tak boleh malu sebab kita ni pemula guys. Okay, jom kita main balik main.
Jangan lupa like dan subscribe ke YouTube kami Tuli ni. Kita dah di YouTube lah. Tekan subscribe kat sini kot. Muka kat sini. So tekan je. Okay. Tekan je. Yes. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.